Kita tengok dia orang punya kerja. Ini dekat Pakuba Pasir Gudang Baru. Ni dia champion memang asam pedas. Siapa yang masak? Dia juga yang cubalah yang muda-muda yang lawa-lawa dimasak. Apa kau kan tempat dia pun bersih. Jadi kalau kita nak makan kat sini confident. Kita kan sama orang, manusia biasa. Sama je, cakapnya sama, suaranya keluar juga. Usahakan tempat ni supaya tempat ni bagus, orang ramai. Jadi jangan nanti awak berhenti kat sini. Saya cuma usaha lah ni. Ni kau tengok lah ni, dia orang punya ni, ya Allah. Dia tempat bersih, tapi dia punya barang-barang lama. Jadi dia orang pun struggle juga nak berniaga kat sini. Peniaga-peniaga ni kena bantu supaya dia orang ni nak berniaga ada untung, orang ramai datang. Yang pertama dia kena cantik lah tempat tu. Jadi masalah dia orang ni kursi tu. Kursi ni. Ini dah bandaraya, takkanlah kursi dia macam gini ha. Ubahkan tempat kupang. Nak kursi dia macam ni. 50 kursi. Saya bagi 50 kursi. Mi ni. Mi ni sepinggan berapa? RM2 je. Mi satu pinggan RM2. Ambillah banyak macam mana pun RM2. Ambil banyak mana pun RM2. Kau orang ada untung ke ambil banyak mana pun RM2 ni? Ni. Separuh untung, separuh sedekah, betul? Mana separuh untung, separuh sedekah. Jadi RM2 tu masih ada untung lagi. Ni telur ni berapa? Telur dia kena RM1. RM1. Dia beli dengan telur RM3. Kalau orang tak formi banyak pun kita tak jual. Tetap jual RM3. Ni RM1. Ni RM2. Kalau makan ngam lah RM3. Air berapa? Air TO? Air TO RM1. TO RM1. RM2, RM3, RM4. Kau untung ke? Ni nasi goreng Sama. sama juga, ambil berapa banyak pun Banyak pun RM2 juga. Sambal kicap. Sambal kicap ni bayar tak? Free. Jadi ambil ni je, boleh? boleh. Free kan? RM2, RM6. Kalau lauk ayam RM6 dengan kopi O, TO RM1, RM6, RM7 lah. Tengok saya datang. Kalau misalnya Kalau macam ni macam ni RM5. RM5. Sebab kita ambil ikan daripada Cik bakar. Kan dia pun nak untung juga kan. Oh, dia ambil je bakar. Ikan apa ni? Ni pun tongkol. Tongkol satu keping berapa? RM4. Ulam ambil berapa banyak lah. 2, 3, 4 ke. Sampai RM10 pun untung ke? Boleh lah. Dah bos pun banyak tolong. Kadang Siapa? saya sewa. Siapa tolong? Jadi bayar sewa lambat sikit. Oh, Cik Azli banyak tolong. Bayar sewa lambat pun okey. Untunglah dapat Cik Azli. Tu Cik Azli tokey dia tu. Tu Cik Azli dia banyak tolong. Bayar lambat pun tak apa. Pernah tak bayar tak Cik Azli? Bayar lambat tapi kau nak bayar awal. Alamak, itu kelebihan Cik Azli. Jadi saya nak makan lah juga.